Guli, Ya. ada orang kata Petronas punya minyak lagi bagus. Ada yang kata Shell punya lagi jauh jalan. Ada yang kata Petron punya dia lagi jimat. Sama ke beza semua ni? Sama lah. So you orang kan jangan berbanding dengan RON 95 dengan RON 97 lah. Kalau you cakap 3 jenis ini kan atau 4 jenis pun RON 95 sama saja. Oh, kalau pakai RON 95 dekat Petronas sama, pakai yang 95 dekat sini sama, sini pun sama. Ya. Lebih kurang merah. Kerana dia 95 RON kan. Dia dalam walaupun banyak kandungan masuk dekat petrol. Tapi dia punya oktin dia sama saja mah. Kalau you nak isi petrol kan yang kuat sikit atau power sikit you boleh pilih RON 97 lah. So tak kira mana satu jenis. Oh, sebenarnya 95 dengan 97 mana-mana syarikat minyak sama je lah. Betul. So untuk orang yang cakap mau jimat minyak apa kan, I rasa kontrolkan you punya kaki lah. Oh, jangan speed laju sangat. Mesti jimat minyak. Jaga RPM Ya betul. Jaga RPM jimat minyak. Yes, betul. Tak kisahlah pakai mana sekalipun. Aduh. Okay, faham Faham. Okay, jangan lupa follow saya, like dengan share. Okay, saya isi minyak, you beli air. Belanja minum Okey, boleh. Saya ajar you. Boleh. Bagi you tips. Okay, bye.